Mungkin ini sebab kenapa Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan Malaysia adalah orang yang sama. Siapa pernah dengar nama Seri Mulyani, bekas Menteri Kewangan Indonesia yang baru sahaja dipecat? Seri Mulyani ini bukanlah calang-calang nama. Beliau pernah jadi pengarah urusan di Bank Dunia dan sejak kembali ke Indonesia sebagai Menteri Kewangan, beliau dikenali sebagai orang yang menjaga disiplin fiskal. Tapi itulah yang menjadi punca pergeseran antara beliau dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo nak belanja lebih, antaranya program makanan percuma untuk pelajar yang menelan bajet besar. Tapi Seri Mulyani bukan jenis yang ikut suka. Dia percaya kalau nak belanja besar, kita kena kurangkan perbelanjaan tempat lain. Tak boleh nak langgar had defisit sesuka hati. Undang-undang fiskal mesti kena dipatuhi. Sebab dalam ekonomi, kepercayaan pelabur bergantung kepada siapa yang pegang duit. Bila Seri Mulyani ada, pelabur yakin, okey, kerajaan di Indonesia takkan boros. Mereka tahu had mereka. Tapi kita tengok bila beliau digugurkan, pasaran mula panik. Kita tengok rupiah jatuh, saham pula merosot. Ada pelabur yang tarik diri juga daripada Indonesia. Jadi ini sedikit sebanyak beri kesan kepada ekonomi Indonesia. Apa pengajaran untuk kita kat sini? Menteri Kewangan bukanlah kerja dia semata-mata untuk kutip cukai ataupun umum bajet. Jawatan Menteri Kewangan ini juga adalah simbol keyakinan fiskal sama ada kepada pelabur, kepada Bank Dunia dan juga kepada agensi penarafan kredit. Dan kadang-kadang Menteri Kewangan juga perlu buat keputusan tidak popular demi untuk jaga kesihatan jangka panjang ekonomi negara.